Di sinilah tanah tempat kelahiran kita. Tak perlu untuk pergi jauh untuk kita menikmatinya. Dari keindahan pantainya yang memutih hingga kehijauan alam semula jadinya yang cantik dan memukau. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang alam, tentang manusia, tentang sejarah dan budaya. Marilah kita sama-sama nikmati keindahan di negara sendiri. Kerana kadang-kadang yang paling indah itu tak perlu pun untuk kita pergi jauh. Jom ikuti road trip kami ke Hulu Terengganu. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Waktu sekarang hampir jam 7 pagi. Sekarang kami dalam perjalanan nak menuju ke Kota Baru. Untuk road trip kali ni saya berdua dengan Ijam je. Ijam ni anak buah saya. Hari ni dia ambil cuti 3 hari semata-mata nak join road trip ni. Tujuan kami ke Kota Baru kerana nak menghadiri majlis perkahwinan anak sepupu saya yang akan berlangsung esok. Sebelum tu kami akan singgah ziarah Tok Mek dulu. Tok Mek ni nenek Ijam sebelah mak dia. Kampung dia kat Bukit Marak di Bacok. Jadi sambil-sambil menghadiri majlis kahwin tu, bolehlah kami singgah ziarah Tok Mek sekejap. Plan kami lepas majlis kahwin esok, kami akan terus ke Kuala Perang di Hulu Terengganu. Sebab saya belum pernah sampai lagi di Hulu Terengganu. Nanti kita explore lah apa yang menarik yang ada kat sana. Sekarang kami dah sampai di Gua Musang. Kita singgah sarapan dulu di Musang Eco Park. Relax sekejap sebelum teruskan perjalanan ke Kota Baru. Kat Gua Musang ni, selain Musang Eco Park, Masjid Buloh dan Masjid Razali merupakan tempat menarik yang boleh kita singgah. Masjid Buloh ni terletak di Musang Eco Park ni je. Memang menjadi tempat persinggahan musafir untuk solat. Masjid ni dibina menggunakan 90% bahan binaannya daripada buloh. Masjid Razali pula terletak di Bandar Lama Gua Musang. Masjid ikonik yang reka bentuknya menyerupai Masjidil Haram di Mekah. Kalau anda dalam perjalanan ke Kota Baru, bolehlah singgah di kedua-dua masjid ni. Kami singgah bersarapan di warung Musang. Segelas kopi dengan roti telur goyang buat mengelas perut pagi ni sebelum meneruskan perjalanan ke Kota Baru. Dari Gua Musang tadi, kami ingat nak terus ke Kota Baru. Tapi bila sampai kat Macang tadi, kami ambil keputusan untuk lalu jalan pantai menuju ke Tok Bali. Kita cari makan tengah hari kat tepi pantai lah. Sebenarnya bukan tengah hari dah ni, dah pukul 3 petang. Memandu kat jalan kampung macam ni memang mengasyikkan. Suasananya aman, tenang dan mendamaikan.
Kami singgah makan di gerai bunyi ombak yang terletak di pantai Mek Suri, Tok Bali. Hari ni kita nak try makan ikan bekok. Ijam kata dia tak pernah makan ikan bekok. Hari ni kita bagi dia try ikan bekok. Sementara tunggu makanan sampai, kita layan view pantai yang cantik ni dulu. Okey, ini dia yang kami order dah sampai. Ulam budu, ikan gelama bekok, singgang dan sayur lemak. Total semuanya RM50 termasuk air sirap. Okay, jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dah selesai makan. Memang menyelerakan makan ikan bekok dengan singgang dan budu. Lebih-lebih lagi dengan suasana pantai dengan hembusan angin laut. Lepas ni kita nak ronda-ronda melihat pantai-pantai yang ada di sekitar daerah Bacok ni. Sekarang kami berada di Pantai Melawi, salah satu pantai yang cantik di Bacok. Memang meriah suasana petang kat sini. Cuma ombaknya agak kuat, memang tak sesuai lah untuk mandi-mandi. Tapi ada je aktiviti lain seperti berkuda, main layang dan berkemping. Gerai-gerai jualan pun banyak terdapat kat sini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ni kami singgah beli sarapan kat sebuah gerai kampung tak jauh daripada rumah Tok Mek. Macam-macam pilihan sarapan pagi orang Kelantan ada kat sini. Berbagai jenis kemuih dan lauk pauk. Kat Kelantan ni diorang memang makan berat-berat untuk sarapan pagi. Ada pakcik tu tadi sarapan nasi dengan gulai ikan patin pagi-pagi ni. Pagi ni kami nak bersarapan bersama Pak Do dan Ayah Cik di rumah Tok Mek. Tengah hari nanti nak pergi makan gulai pula kat Kota Baru. Orang Kelantan sebut makan gulai kalau pergi majlis kenduri kahwin ni. Lepas makan gulai tadi, cadangnya nak terus ke Hulu Terengganu, tapi kami tukar plan. Kami nak singgah di Pantai Senok dulu untuk makan Maggi telur sotong. Lepas tu baru drive santai-santai ke Kuala Berang. Mungkin akan sampai sana lewat petang lah. Esok pagi lah kita akan explore daerah Hulu Terengganu. Pantai Senok ni memang terkenal dengan suasana indah. Susunan pokok-pokok ru di sepanjang pantai, tempat yang cantik untuk bergambar dan berkemping. Kedai Kak Zah Pokok Kelat memang popular dengan Maggi telur sotong. Selain dari telur sotong, Maggi udang, ketam dan belut pun ada kat sini. Kami order Maggi telur sotong special, ada telur sotong dan udang. Layan pula dengan matcha dan teh tarik madu. Memang mantap. Maggi special ni harganya RM10 je.
Kami singgah di Istana Budian yang terletak tak jauh dari Pantai Irama Bacok. Tempat ni bukanlah tempat mistik, tapi sebuah binaan yang dibuat oleh manusia. Binaan yang unik ini dibina oleh seorang tukang rumah bernama Encik Hashim Abdul Rahman. Ukiran namanya ada tertera kat pintu masuk rumah ni. Ia dibina pada tahun 1987. Ukirannya dibuat dari simen dengan hasil kerja yang sangat teliti, hasil kreativiti Encik Hashim sendiri. Sekarang kami dalam perjalanan menuju ke Kuala Berang. Perjalanan akan mengambil masa sekitar 2.5 jam jugalah untuk sampai ke sana. Tiba-tiba petang ni hujan lebat lah pula. Nampak gayanya kita akan sampai Kuala Berang lebih kurang dalam pukul 9 lebih macam tu lah. Nasib baik saya dah booking hotel awal. Okey, kita jumpa di Kuala Berang nanti. Alhamdulillah dah sampai di tempat penginapan kita, Deserai Cottage, Kuala Berang. Jalanan tadi agak perlahan sikit sebab ada beberapa tempat tadi hujan sangat lebat. Sekarang dah pukul 9.30 malam. Lepas check in, mandi dan solat, kami turun jalan kaki kat kedai ujung simpang ni untuk makan malam. Restoran nasi kambing dan nasi sup. Badan pun dah letih ni. Lepas ni balik bilik, kita rehat dan tidur lah. Besok pagi kita akan mula explore tempat-tempat yang menarik di Kuala Berang ni. Makanan pun dah sampai. Sup keting, kambing bakar, telur dadah dan kangkung belacan. Cepot makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kami berada di Bandar Kuala Berang. Waktu sekarang dah pukul 7.30 pagi. Jom kita pergi cari sarapan dulu. Ada satu kedai kat dalam kampung yang menjual sarapan pagi yang rare. Roti Binjai Legend. Rasanya majoriti orang Kuala Berang memang tahulah tempat ni. Pagi ni kita sarapan roti binjai dengan kari kambing dan segelas teh panas. Selain dari roti binjai, ada je menu sarapan lain seperti nasi lemak, mi goreng dan lain-lain. Baru naik dari Kuala, panas-panas lagi. Tak jauh dari kedai roti binjai tadi, terletaknya Memorial Batu Bersurat. Memorial Batu Bersurat di Hulu Terengganu
adalah salah satu tempat bersejarah yang paling penting di Malaysia. Dikenali sebagai bukti tertua penulisan Jawi dan kehadiran Islam di semenanjung Malaysia. Batu bersurat Terengganu ditemui di Kuala Berang, Hulu Terengganu pada tahun 1887. Ia mengandungi tulisan Jawi yang menceritakan tentang hukum Islam yang diamalkan di Terengganu pada abad ke-14. Batu ini menjadi bukti penting tentang pengaruh dan penyebaran Islam di Malaysia, menjadikannya salah satu artifak sejarah yang sangat berharga. Kad memorial ni hanya replika, yang asli berada di Muzium Negeri Kuala Terengganu. Di Kuala Berang ni juga terletaknya makam Tok Gajah. Nama sebenar beliau adalah Imam Rasu bin Imam Noh. Beliau merupakan salah seorang pahlawan Pahang yang terlibat secara aktif dalam penentangan terhadap penjajahan British pada akhir abad ke-19. Tok Gajah adalah ayah kepada Mak Kilau, pahlawan Melayu Pahang. Memandu santai-santai sambil menikmati suasana kampung, saya ternampak signboard ni. Berhenti sekejap untuk ambil gambar. Kalau tak salah, ini Samsing Kampung Dusun. Cari betul kah? Memang aku. Samsing Kampung Dusun dah tak ada, tapi kat Kampung Dusun ni ada zoo. Timba razia ni dia macam petting zoo lah. Harga tiket RM20 untuk dewasa dan RM15 untuk kanak-kanak. Kami cuma singgah aja, tak masuk pun sebab nak kejar masa. Tak jauh dari rimba razia tadi, terdapat sungai yang cantik dan ada sebuah dataran. Nampak macam masih dalam pembinaan. Terdapat signboard bertulis Dataran Sheikh Abdul Qahar. Ada abang satu family ni sedang bagi ikan makan. Banyak ikan-ikan kat sini, tapi saya tak pastikan apa. Rasanya macam ikan jelawat. Katanya tempat ni macam port healing lah bagi penduduk sekitar. Siapa-siapa orang Kuala Berang yang tahu tentang tempat ni, sila komen dan bagi info sikit. Sebenarnya tadi saya sempat jumpa kawan lama masa kat ITM dulu, Cikgu Lee, baru beberapa bulan pencen. Hampir 40 tahun kami tak jumpa dan baru tahu dia tinggal kat Kuala Berang ni. Sempat call dia tadi dan ajak makan tengah hari. Cuma tak sempat nak shoot video sebab excited lama tak jumpa. Cikgu Lee belanja kami makan ikan baung masak tempoyak, makanan popular di Kuala Berang ni. Terima kasih cikgu. Boleh nang. Masa tu boleh. Siti hari tu yang mengajar kawan Siti sebenarnya ni jadi lecturer lah. Oh. Di ITM. Ni rumah murah ni. Bukan J dah. Oh, Ali dah atas Melaka. Melaka kat mana? Ada gajah. Oh, ada gajah. Betul. Kena senang jumpa ni jam. Mai. Aku ingat nak bawa pergi ke di kapal tu yang makan dalam sungai tu. Oh. Lepas tu bini aku tu duduk sesuai dia tu, sebab dia tak tahu situasi. Aku tak apa. Lepas tu kat dia orang KM mari nak ajak pergi main. Ni yang banjir tu kan.
Sekarang kami berada di Madrasah Ustaz Muhammad Abdullah, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Mat Kecil atau Ustaz Mat Sumut Qatilah. Kat tingkat atas bangunan ni dia orang buat tanam anggur dan strawberry. Dibuka untuk lawatan orang ramai. Tiada bayaran masuk dikenakan, tapi pengunjung digalakkan untuk menginfak seikhlas yang mampu untuk pembangunan madrasah. Kat atas ni juga ada gerai-gerai jualan, tapi hari ni nampak macam banyak yang tak buka. Mungkin sebab bukan cuti hujung minggu. Menurut petugas tadi, hari ni Ustaz Mat tak ada. Beliau kena banyak berehat sejak balik dari misi Sumut Qatilah di Gaza baru-baru ni. Hari dah semakin petang, perjalanan nak balik Shah Alam mengambil masa dalam 6 jam juga. Sebelum balik kami nak ke Tasik Kenyir dulu. Dah halang-halang sampai Ulu Terengganu ni, kena singgahlah kat Tasik Kenyir. Kalau tak, bila lagi nak sampai? Dari sini nak ke Tasik Kenyir pun dalam 40 minit jugalah. Kita singgah sekejap, ambil gambar sebagai tanda dah sampai. Lepas tu kita terus shoot balik Shah Alam. Ni sebelah kiri ni salah satu restoran ikan sungai yang popular di Kuala Berang ni. Restoran Lembah Walisan, popular dengan bau masak tempoyak. Cikgu Lee cakap tadi, lain kali plan awal-awal boleh try makan kat sini pula. Lepas tu stay satu malam kat houseboat Tasik Kenyir. Macam menarik juga cadangan Cikgu Lee tu. Next time kita kena datang lagi lah. Road trip kami akan berakhir di sini. Kita ambil gambar dan fly drone sekejap. Lepas tu teruskan perjalanan balik ke Shah Alam. Pada sahabat-sahabat, terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.